Mana dah dekat sebulan lah saya pakai satu tangki ni, tak habis lagi. Tak habis lagi lah? Tak habis lagi. Full tank berapa? Full tank 140. Okay guys, Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang kita berada di Selayang, KL, yang mana kita nak jumpa salah seorang customer kita. Hari tu saya WhatsApp dia. Dia kata penggunaan okey, minyak makin okey, pick up, kereta dah tak jerking. So hari ni saya nak pergi jumpa dia. Saya nak tanya sendiri pengalaman dia sebelum dan selepas pakai Voltex. Jom. Kat TikTok tu dia banyak cakapnya, kita benda ni tak menjadilah, mengarut lah. Tapi dia tak cuba lagi. Dia tak cuba dah. So kita nak buat video review, kita nak tanya abang macam mana penggunaan. Betul. Abang pakai kereta ni lah? Ya. Pakai kereta ni, berapa lama abang pakai dah? Mana kereta ni? Kereta ni dah setahun lebih lah. Oh, baru lagi lah beli? Baru beli. Baru Saya baru pencin. Oh. Pencin polis. Kereta ni tahun bila? Ini tahun 2014. C-Class C-Class tahun 2014. Abang pakai Voltex tu berapa lama dah? Dah sebulan lebih lah. Macam abang cerita sebelum ni lah, sebelum abang pakai Voltex tu, apa yang nak rasa perbezaan kat kereta ni lah dalam kereta lama kan? Kita cuma nak minyak lah, nak save minyak kan. Sebab apa, saya tiap-tiap saya rumah kat kampung pun ada. Rumah kat kampung? Sini duduk dengan anak-anak. Oh, kat kampung jadi kat kampung rumah sendiri. Jadi tiap-tiap minggu saya balik. Kalau ikutkan memang hari ni saya dah cabut balik lah. Tapi dah janji tu kan, tak apalah. Selayang ke mana? Perak? Perak ke Sungkai. Lebih kurang 120 km lah. Biasa kalau contohlah sebelum pakai Voltex lah, yang standard lah kan. Sini ke Sungkai 120 km tu berapa minyak? Minyak dalam 40 lah. Pergi? Pergi. Kalau kereta ni lah 40 pergi, pergi balik dalam 80 ke 100 lah. So kalau lepas pakai Voltex pula? Lepas pakai Voltex sebab ada setting dia punya meter kan. Sebab itu dah try isi daripada RNR Rawang. Kemudian saya balik. Kemudian saya patah balik sini. Kemudian minggu lepas saya balik lagi. Ada lagi suku lagi. Ada suku lagi? Suku tangki lagi. Maksudnya hari tu dah balik. Patah balik sini lagi. Mana dah dekat sebulan lah saya pakai satu tangki ni, tak habis lagi. Tak habis lagi lah? Tak habis lagi. Full tank berapa? Full tank 140. 140? Seminggu dah 2 kali balik? 2 kali balik. Dia balik kampung lah? Yelah, kita dah balik sini pun bukannya duduk siap je kan. Berjalan sana, berjalan sini. Tak habis lagi? Tak habis lagi. Balik di kampung pun bukannya duduk diam juga. Kadang pergi pekan lah, pergi mana ke sana kan. Ada suku lagi lah? Ada suku tangki lagi. Pemana saya pakai dah dekat sebulan, baru dah meter dah 500 lebih lah saya ingat. 500 ke berapa ratus? Abang reset lah meter? Reset. 577. 577. Minyak ada suku lagi tu. Minyak ada suku lagi. Dah kira dah seminggu pakai, 2 kali balik. Bukan seminggu, dekat sebulan. Sebab saya pun ini je transport yang dia kan nak berjalan. Nak naik motor dah tak larat.